baik-baik. Ini masalah suami. Seorang suami, dia tak boleh letakkan isterinya di sebuah rumah yang di rumah itu isterinya rasa tak senang. Tak boleh. Nafkah yang wajib 3. Nombor 1, makan minum. Nombor 2, pakaian. Nombor 3, rumah. Rumah ini syaratnya mestilah di rumah itu, kalau isteri duduk senang hati. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati isteri, suami itu wajib mencari rumah yang lain. Jangan main-main. Nampak? Itu hukum nafkah. Ramai suami tak tahu. Nah, ini ramai orang tak belajar agama. Nampak? Dia ikut suka hati dia. Dia kira bila dia suami, mu kena ikut aku. Salah. Bukan semua benda mu bos. Ada benda yang kita sama adil. Ada benda orang perempuan kena lebih. Nampak? Jadi, kalau kita nak lebihkan juga mak kita, boleh. 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh kita abaikan nafkah isteri, semua sudah terjaga. Yang kedua, tidak boleh kita tunjukkan di depan isteri kita. Kena jaga semua.